Kita nak rezeki yang disangka-sangka, tapi kita tak mau buat. Semayang tak mau, semayang lambat-lambat. Nak begitu nah. Dia panggil ayat 1000 dinar. Surah At-Talaq ni masyhur tu semua. Kedai mamak pun ada. Kedai tom yam kan, kedai acih, semua ada tu semua. Syarat-syarat nak dapat rezeki tu semua, nak dapat kesenangan, takwa dan tawakal. Ayat ni hanya 12 saja tu semua. Dia membicarakan tentang hukum-hukum talak. Nafkah wanita, tawakal pada Allah Ta'ala, rezeki serta kekuasaan Allah SWT. Cara nak amal tu semua, tuan-tuan baca 7 kali. Tiap-tiap lepas sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha baligh amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Apa ini kata wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja? Siapa yang bertakwa kepada Allah Taala, makhraja, akan Allah Taala buka jalan dia. Jalan apa? Jalan kepada jalan kesenangan yang mana dia akan dapat rezeki min haitsu la yahtasib. Tanpa disangka-sangka tu semua. Tuan-tuan, orang nak dapat rezeki, tuan-tuan, ada yang sanggup baca Waman Yattaqillaha sampai 313 pun ada, tuan semua. Ada yang sanggup baca 1000 pun ada yang sanggup baca 70,000 pun ada. Bukan nak duit tu semua, bukan nak kaya, nak agar ya Allah takwa aku baca ni, kau campaklah pada hatiku sifat takwa dan sifat tawakal.